bukan lampu. Aduh. Ibu ni sofa kelakar lah. Tak payahlah dia. Jangan hantar kat status, janji. Tak ada. Ibu jangan. Taklah. Jangan hantar kat status, sumpah. Bawa ibu. je lah. Ibu jangan, ibu malu. Tak ada malu apanya lah. Cuba nak malu. Kau ni kata extrovert. Tapi janganlah hantar kat status. Status ibu kalau setakat 20 orang kan tak Yang mulut tu kisah. jangan cakap banyak. Bawa je kereta tu. I'm the boss. Ya Allah. Ya. Ush, ni dah sempit. Ini agak mencabar. Gimana kak? Kita buat ni, ibu. Ni kau jalan straight. Kau tak payah nak break. Ni takut ada kereta. Ibu ni. Sebab kita jalan straight. Siap lah. Ibu dia tiba. Dia takut ada ni hari terakhir dia. Tengok ni. Ni berhenti. Ada lain garis tu berhenti. Itu tak ada garis tu berhenti buat apa? Tadi kan ni takut orang macam you know. Easy peasy. Parking jauh lagi nanti Ni lain cuba nampak. Sedap awak Badan kau tak boleh kontrol lah. Slow sikit lori ni. Slow. Ada lori ni rasa slow sikit. Nanti buat kereta keluar depan tu lumpur. Oh, brake ni tekan sikit je. Tak, yang tu tekan banyak Tekan sampai habis. Sebab tu kau macam terkejut pakai kereta ni. Sebab tu tak biasa tu. Tu yang maki kau tu. Wah, aku macam tu tak mati. Kacit wacit. Tak ada lah yang aku di sini. Pusing dulu. Pelan-pelan tekan lepaskan brake. Okey, cun. Dalam kiri kanan tengok semiral. Jadi kita sebelah kita tu. Ketekak. Okey, straight dia sikit. Kita straight dia sering. Pelan-pelan ni. Kau bawa pelan-pelan je. Kau jangan laju cun nanti nampak sangat macam ni. Macam tu. Steering pun nak pusing pelan-pelan je. Jangan nak gelabah. Jangan gelabah. Kau Jangan gelabah tetek lah. Kalau kau gelabah lagi dia ni. Lagi dia PJ tu. Keep calm and don't gelabah Steering tu tetek. kena pelan-pelan je pusing. Don't keep calm and don't gelabah tetek. Ayah cakap.